37 mengerang, 36 menung. Ada ke sproket 36.5? Kau nak kena potong ataupun nak kena tanya orang? Tak payah tanya orang. Pening betul. Kau macam tu ke? Kalau macam tu masalah lah. Modified dah, ngam dah. Dah modify spek dah besar-besar. Spek PCO ke besar ke, janji kau outspec lah. Tapi sproket tak jumpa. Tak payah tanya orang. Asal jadi macam tu? Takkanlah bila kau tukar total body nak tanya orang, tukar ECU tanya orang. Tak payah tanya orang. Kenapa jadi macam tu? So, di sinilah saya akan menguraikan macam mana kita nak cari sproket. Okey, kau kena dengar sampai habis ni. Kalau tak dengar sampai habis, mungkin sampai ke sudah lah kau tanya orang ataupun macam tu lah cerita dia kan. Okey, dia ada 6 benda. Okey, ada 6 benda kau kena dengar yang saya dah kecilkan supaya senang untuk yang beginner. Selalunya yang benda ni untuk beginner sebab beginner ni selalu tanya orang. Yang pro dah perlu dah, tapi nak dengar sekali pun boleh untuk sebagai ulang kaji ataupun mungkin kita pun yelah. So dengar betul-betul. So yang pertama, apa yang kau kena ada, yang wajib ada lah untuk yang beginner ialah RPM meter ataupun bacaan RPM meter yang tepat. Contoh kalau motor tu memang dah ada RPM, memang dah guna ialah. Kalau meter tu dah burn, kena betulkan. Kalau untuk LC carburetor ataupun yang memang tak built in dekat motor tu, memang kena tambah sendiri. Syarat wajib dia ialah kena ada RPM meter. Sebenarnya kau ada pendengaran yang cakap lah, tapi selalunya takkan boleh orang baca RPM. Kau rasa macam mengerang tapi sebenarnya RPM tak sampai. So RPM ialah yang pertama. Kita masuk yang kedua pula. Kedua. Apa itu yang kedua? Kedua ialah riding style. Riding style macam mana? Apa yang beban yang ada kat motor, cara kedudukan kau bawa. Saya kata beban lah ataupun tak kisahlah kau presi motor kau tayar besar ke, panjang ke, tak kisah. Keadaan motor dan beban lah. Aku cakap keadaan motor dan beban dan aku cakap rintangan angin. Contohnya saya bagi satu keadaan ialah saya naik double dan saya tegak. So itulah kau kena pilih. Untuk sproket tu kau mesti kena pilih salah satu je. Kalau kau pilih untuk single lah. Kalau untuk double. Untuk tegak. Untuk roket. Untuk lurus kaki. Ikut. So itulah yang nombor 2. So nombor 2 ni yang simple je. Apa yang beban itulah dia. Maknanya kau kena set sproket tu keadaan itu saja. Faham So yang ketiga. Yang ketiga ialah keadaan jalan. Jalan mana yang kau nak guna untuk sproket tu? Kau tak boleh gunakan sproket ni untuk highway yang berlainan. Mesti kena pilih salah satu. Melainkan kalau highway tu sama angin, sama keadaan orang cakap struktur jalan dia, surface dia naik bukit ke turun bukit. Contohlah saya cakap set highway plus KL Seremban. Tiba-tiba kau nak samakan dengan highway ke PD. Dia tak sama sebab keadaan dia, keadaan angin, highway lekas kau main, dia tak sama. So kau kena pilih. Kalau set sproket ni memang untuk plus je lah. Tapi bila kau kena highway lain, mungkin makan mundurkan RPM jadi lain ataupun RPM tu tak sampai. So kena tahu keadaan jalan. So itu yang nombor 3. Apa itu nombor 4? Nombor 4 ialah engkau punya gearing. Gearing tu maksudnya engkau mesti kena gunakan pada pada gear yang terakhir. Maknanya final lah. Contohnya kalau LC4S standard 4 gear lah. Kalau kau dah upgrade ASR punya ataupun brand yang aftermarket lah, kau guna aftermarketnya ialah gear 5. Kalau kau guna 4S 5, kau upgrade gear 6 lah. Maknanya kau guna yang terakhir yang ada kat motor tu. Faham tak? Kalau 5 lah, 4 lah, 6 lah untuk OS6. Okey, itu yang terakhir lah. Kena guna gear yang final. Sebab yang gear ni saya nak titik beratkan sebab selalu orang buat silap. Orang buat silap apa? Contohnya tukar sproket, tiba-tiba pergi test terus. Test tak habis gear. Kemudian bila set, bila naik atas highway akan jadi apa? Tak ngam lah. Sebab dia rasa macam dah rasa macam dah cukup ni. Highway, guna highway yang sama tak ngam. Sebab apa? Sebab dia set sproket pada gear yang tak final. Gear 5 kau pergi set gear 4. So masuk gear 5, pump gear 5 jadi menung. So tak boleh lah. So nombor 5. Nombor 5 ni ialah cakap yang terakhir lah sebelum saya masuk ke nombor 6. Second last. Okay, nombor 5 ialah kau punya target RPM. Apa itu target RPM? Bila kau full throttle ataupun cara maintain yang kau nak. Contohlah saya cakap saya naik double, kemudian saya full throttle, saya nak RPM tu lekat kat 10,500. Tu sebab saya cakap mesti kena ada meter RPM. So kena berpandu pada RPM. So kau full throttle, naik double, saya target ialah 10,500. Tak kisahlah 12,500 ke 11,500 ke, tak kisah. Ikut pada kegunaan masing-masing nak. Macam saya target 10,500. So bila saya full throttle, saya nak dia sampai 10,500. Faham Mesti ada. Nombor 5 ialah kita punya target. Tak kisahlah kau nak full throttle RPM 6 ke, kau nak lurus kaki tu nak lekat kat 9 ke, terpulang. Faham? Maknanya kita ada target kita untuk full throttle tu berapa. Ataupun kita nak maintain untuk touring RPM 6 berapa. Kita nak half berapa. Nak bagi engine tu lega. Maknanya kena cekap lagi lah. Yang bab tu kena bab lain lah. Tapi yang saya cerita sekarang ni lebih pada full throttle, kemudian lekat berapa. Okey, sekarang ni yang tu lah nombor 5. Sekarang ni saya masuk nombor 6. Okey, nombor 6 ni ialah kita nak menentukan sproket apa yang kita pakai. Apakah yang kita kena adjust dulu untuk yang beginner. Contohnya saya bagi situasi ialah sproket tu ialah 1535. Okey 1535. Saya punya target RPM tadi 10,500. Saya menggunakan sproket 1535. So bila saya bawa, saya full total double, RPM tu tak sampai. Okey, dengar ini nombor 6 RPM tu tak sampai. Dia contohnya dia lekat pada RPM 8. So bila RPM 8 orang sebut selalunya menung lah. Bila tak reach RPM yang kita nak. So RPM 8. So dekat bahagian mana yang kita perlu tukar? Di bahagian depan ke ataupun di bahagian belakang? Okey, dengar ni. Untuk yang beginner kena dengar betul-betul. Untuk set sproket untuk yang beginner, korang tak disarankan untuk tukar di bahagian depan. Kau kena tukarkan di bahagian belakang. Sebab apa saya cakap itu? Nanti kau dengar uraian saya selepas ni. Kita tukarkan di bahagian belakang. Bila tak sampai, maknanya kita kena besarkan di bahagian belakang. Contohnya tadi lah 1535 di bahagian belakang. So kita kena besarkan lah. Contohlah saya terus tukar 1539. Contohlah saya terus tukar 1539. So bila saya tukar 1539 RPM, tiba-tiba saya full total tu, tiba-tiba dia pergi 11,500. Contoh, okay, full total naik 11,500. So terlebih pula. Alamak, asal terlebih. So saya kena turun balik lah. Saya kena turun balik ikut terpulang apa sproket yang ada lah. Kalau ada 39 masuk dalam 39. Kemudian kalau misalnya terlebih kita target tu, kecilkan balik. Contohnya pergilah 37. Contohlah masuk 37 ngam 11,500. So dah cukup. Maknanya kita kena besarkan ataupun kalau terlebih kita kena kecilkan. So faham tak situasinya? Maknanya RPM tu kalau tak reach kita kena besarkan di bahagian belakang. Okey, dengar ni. Untuk kenapa saya cakap tak boleh adjust di bahagian depan? Bukan tak boleh. Kalau
korang dah pro ataupun korang dah next level daripada yang beginner, korang boleh adjust di bahagian depan. Sebab apa saya tak nak ajar di bahagian depan? Sebab di bahagian depan, bila kita adjust, dia akan melibatkan dia punya nisbah yang banyak. Dia akan melibatkan, contohlah saya adjust satu, dia akan melibatkan 2.5 gigi di bahagian belakang. So gap dia terlalu banyak. Sebab bila kau adjust kali dua ataupun kau adjust depan ni, dia melibatkan gap yang banyak dan nanti kau akan pening dan dia akan jadi susah untuk korang. Mari sampai ke sudah kau set tak jumpa. Faham? Dan bacaan dia adalah terbalik. Contohnya tadi kau dah besar kan, bila kat bahagian depan kalau kau nak ringankan apa yang Tok Arish, kau kena kecilkan dan bacaan dia 2.5, sangat jauh. Yang orang cakap yang kasar lah, orang cakap bacaan dia memang detail lagi, kau kena buat kira-kira ada dalam chart. Tapi yang ni saya cerita dari segi senang nak faham. 2.5 dekat bahagian depan, di sebelah dia dengan bahagian belakang. So satu depan ni kau tukar satu jadi 2.5 macam kau tukar belakang. So faham kan? Dia susah. Dia susah. Contohnya saya cakap kita cari tengah-tengah, 37 ke 36, 37 ke 36. Yang ini selalunya orang dah cari apa tau, bila dah test satu gap, satu sprocket ni tak jumpa. So itulah gunanya di bahagian depan ni untuk counter balik setengah tu. 37 meraung, 36 menung. Mesti nak cari 36 setengah. 36 setengah takkan kita nak potong gigi tu. So tak boleh. So apa tak boleh, kita kena adjust di bahagian depan. Contohlah 15 36 setengah kita cari 36 setengah. Faham So apa yang kita kena adjust ialah 16 39. Dia akan jadi 15 36 setengah. So faham tak? So kalau korang faham benda tu, mungkin kau boleh untuk next step ataupun kau boleh dah tengok chart. Tapi kalau untuk beginner, yang tu tak payah fikir dulu. Kau kena adjust di bahagian belakang dulu. Faham? Itu saja untuk perkongsian hari ni. Untuk perkongsian untuk kali ni, mungkin kita akan jumpa dalam next video saya. Nak tahu video apa? Tunggu. Okay, dan jangan lupa WIS NW Ceras untuk apa-apa keraguan anda.